Tak sabarnya. Amboi, sukanya. Besok jangan liat nak bangun sahur. Yelah, akak tak payah kejut. Kita orang akan bangun sendiri. Opa, sahur pukul berapa? Pukul 5. Ros, kejutkan adik-adik kau. Ya kan, Opa? Diorang nak bangun sendiri konon. Tak baik buat macam tu, Ros. Kejutkan orang makan sahur dapat pahala. Betul. Tahu tak, bulan puasa kita kena banyakkan amal ibadat. Dengar tu. Dengar. Amal ibadat tu apa? Sembahyang, mengaji, bersedekah, semua tu. Faham? Makan je tahu. Ros, bulan puasa bukan hanya menahan lapar dan dahaga. Percakapan, pendengaran, penglihatan, semua kena jaga. Baru dapat pahala. Faham? Yang selalu menyakak adik-adik pun kena kurangkan. Baik, Opa. Makan lekas. Jangan lupa baca niat. Senang puasa. Saya suka. Ada bazar Ramadan. Amboi, sukanya. Macamlah dia puasa. Apa? Tak ada apa-apa. Aku pun suka. Ada banyak kuih, donat, kek. Sedapnya. Belanja aku sekali. Tak boleh. Banyak lagi aku nak beli. Ayam bakar, ayam pecik, Ayam goreng. Betul. Beli di gerai aku, ada ayam golek lagi. RM2. Mestilah tak. Rugilah aku. Sudah. Jangan asyik cakap pasal makanan. Kamu kan puasa. Apalah Isan. Tengok Fizi. Kesian dia. Sampai meleleh air liur. Fizi. Mana ada? Opa kata. Bulan puasa, kalau asyik bercakap pasal makanan sampai orang yang mendengar terteliur, nanti kurang pahala. Kurang pahala? Ni semua kau punya pasal. Kau yang cakap pasal makan, bukan aku. Aku tak sengaja. Opa kata lagi. Puasa tak boleh marah-marah. Nanti lagi kurang pahala. Iya, orang berpuasa harus banyak sabar. Dengar tu. Habis pahala aku. Apa ni, Jajit? Rusak bola aku. Maaf, saya dah sengaja. Ganti balik. Apa saya panggil? Saya pergi dulu. Jajit! Oi, buat apa tu? Kejar janji. Aku nak ke mana? Nak tengok lembu sapi. Nak ikut? Tak nak. Tak nak dah. Kenapa nak tengok sapi? Hari raya nanti, Atuk nak sembelih lembu. Atuk pergi dululah.
Ya. Ayo, kenapa ini? Ada kena kejar hantu kah? Lain puasa mana ada hantu. Betul. Oh, betul juga. Uncle, sepi mana? Hah? Tu? Apa pasal? Ada apa-apa? Makan dulu. Boleh tangan? Uncle, bulan puasa mana boleh buka warung sekarang? Betul. Orang buka warung bila dekat nak berbuka. Macam Mai. Itu untuk orang Islam saja. Oh. Itu orang Melayu, orang Islam, orang puasa, semua tak boleh makan sini. Anda tak jual? Sini. Nasi goreng, bungkus satu. Okey. Oh? Dek! Puasa lah, mana boleh? Semalam boleh, hari ni tak boleh pula. Kamu orang mau minum apa? Uncle belanja. Teh tarik ada, teh ais ada, teh ais ada. Kita orang puasa. Kena limau Ayo, lupa. Ini mulut banyak jahat. Jahat. Apa hal ni? Atu, jangan sembelih Sipi. Kita orang sayang Sipi. Sipi pun sayang kita orang. Hai. Bila pula Atuk kata nak sembelih Sepi? Orang ni dah salah faham. Atuk pergi tengok lembu pengulu sapi. Bukan Sepi si mutu tu. Oh. Sedapnya. Wah, banyaknya makanan. Boleh ke tak habiskan? Boleh ke? Opa kata tak baik bazir makanan. Tuhan marah. Nanti kurang pahala. Yelah, kalau kau nak cakap je lah. Nah, ambil ni. Sipi, yang tu. Kau ambil satu. Nak yang tu? Nah. Pergi balik. Terima kasih, Atuk. Sayang, Atuk. Yeay, dapat ayam goreng. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizkika aftartu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Sedapnya. Dua je ayam goreng? Oh, ini Atuk yang bagi. Sebab kita orang nak. Tak malu nak orang punya? Apa salahnya? Bulan puasa eloklah kita bertukar-tukar makanan. Orang yang memberi dapat pahala. Yang menerima dapat merasa. Esok korang pula bagi Atuk. Akak dapat pahala. Apa pula? Kita orang lah yang dapat. Sebab kita orang yang beri. Akak yang masak. Tapi kita orang yang... Ish, apa ni? Bila kita memberi,
Biar ikhlas, baru dapat pahala. Faham? Faham. Bangun! Selamat pagi, cikgu. Selamat pagi, cikgu. Selamat pagi semua. Macam mana hari ni puasa? Ada rasa lapar? Penat? Belum main lagi. Penatlah. Saya lapar, cikgu. Kau bukannya puasa. Saya bangun lambat. Saya tak makan pagi. Dugaan. Hari ni cikgu nak dengar cerita. Selama kamu berpuasa, apa pengalaman yang kamu tidak boleh lupa? Saya, cikgu. Kamu pun ada pengalaman puasa? Ceritalah. Pada suatu hari puasa di bazar Ramadan, saya beli banyak kuih. Ada kuih lapis, kuih pelitas, kuih donat. Lepas tu, saya makan semua loh. Lepas tu kau pun jadi gemuk. Bukan gemuk. Comel. Hei, apa-apalah asal kau bahagia. Terima kasih, Pak. Maknanya, ini pengalaman kau jadi. Bukan. Pengalaman saya dapat makan banyak kuih. Sedap-sedap. Saya suka. Lapis, pelita. Cikgu. Sedapnya. Cikgu. Terima kasih, Mimi. Sila duduk. Sampai terliur semua dengar. Ethan, buang kepala kau. Fizi, apa pengalaman kamu? Panasnya hari ni. Fizi, cepatlah. Alamak, batal puasa. Mana ada? Upah kata kalau tak sengaja tak batal. Betul. Masa tu tak tahu. Jadi lepas tu aku pun makan. Tak puasalah aku hari tu. Ish. Teruk betul kau ni. Kamu semua tahu kalau kerap berkumur-kumur tanpa sebab boleh batal puasa. Tak kiralah sebab panas ke atau dahaga. Ya ke? Tak tahu tak apa. Tapi dah tahu, jangan buat lagi. Baik, cikgu. Siapa lagi nak cerita? Saya. Cikgu. Saya. Ipin sekali. Ini pengalaman saya dan Ipin. Hausnya. Gila boleh minum ni. Tak tahulah. Akak, lama lagi ke nak berbuka? Lama lagi. Matilah kita orang. Tak matinya. Ish. Teruknya rupa. Kau puasa ke? Patut ni. Dah garuk gatal pula. Dah tahu bertanya pula. Amboi, berpantun pula. Janji aja. Patut dah salah. Nak ikut tu? Tak nak. Penat. Lapar. Haus. Lambat sangat nak buka puasa. Kalau macam itu, pergi tidur je lah. Nanti bangun dah berbuka. Mana boleh tu? Opa kata bila puasa tak boleh banyak tidur. Makruh. Tahu pun. Kalau macam itu, mari ikut tu. Mana?
makan angin. Makan? Tak batal puasa ke? Mana ada? Angin aja. Kau boleh kenyang. Mari, mari. Seronok makan angin. Tak ingat pun. Penat, lapar, dahaga. Bila atuk hantar balik, dah buka puasa. Bagus tu. Siapa yang rasa penat, lapar, dahaga waktu puasa ni, ajak atuk makan angin. Kembunglah perut. Makan angin. Kalau kembung perut, buang angin. Inilah dia. Kembar seiras itu biasa. Upin dan Ipin ragam aksinya. Kau disenangi siapa jua. Kau disenangi siapa jua. Upin dan Ipin selamanya. Betul. Kau rasa pihak lawan ni kuat ke? Kuat? Tapi aku tak takut. Kenapa? Sebab kubu kita lagi teguh dan kukuh. Tak pernah dalam sejarah ada musuh yang berjaya rebut kubu ni. Betul. Jom tindak. Akak ni kacau lah. Kita orang askar tengah pertahankan kubu dari serangan musuh. Tengah perang ni. Akaklah musuh tu. Sekarang korang dah kalah. Dah habis perang, cepat kemas. Tak buat sepah je. Ni bukan sepah lah, Kak. Ni kubu yang dah roboh. Jangan cakap banyak. Kemas sekarang sebelum opah balik. Tapi kita orang nak main lagi. Pergilah main kat luar dengan kawan-kawan. Kan hujan tu. Akak tak nampak ke? Macam mana nak keluar kalau hujan? Betul. Tu pun tak tahu. Kemas. Okey, aku lawan dengan Ihsan. Boleh je. 1, 2, juice. 1, 2, juice. 1, 2, juice. Yeay, menang! Siapa menang? Kumpulan aku. Tahan. Jangan roboh. Ihsan, sini cepat. Ihsan, kau tak apa-apa? Kepala kau sakit ke? Sakit sikit je. Tapi tak ada apa-apalah. Ya ampun. Pondok kita kenapa? Yalah, sudah mau jatuh. Kenapa? Ihsan langgar tadi. Aku minta maaf. Ihsan. Apa? Darah. Susanti, ada mangsa cedera. Mari tolong. Iya. Terima kasih, Mimi. Susanti. Sama-sama. Hoi, buat apa tu? Nak betulkan pondok ni. Dah nak roboh. Jangan memandai nak betulkan.
korang budak-budak apa tahu. Kalau kena empat, siapa susah? Ha, Ihsan, kenapa dengan kepala kau? Terhantuk kat tiang pondok tu. Ha? Bahaya ni. Tiang, lantai, semua dah reput. Dah, semua balik. Jangan main kat sini. Alah. Kalau tak kat sini, nak main kat mana? Betul tu. Carilah tempat main yang lain. Sini dah tak sesuai. Loh, biasanya kita main di pondok ini. Betul. Sekarang kenapa tak sesuai? Ha, tengok sana. Dah nak buat pembangunan. Itu sana. Ha, Sini, tanah tempat korang main ni pun akan diambil. Saya tak suka. Pondok kita macam mana? Tu. Pondok kita akan diroboh. Upin, Ipin, kenapa muka sedih? oi, jawablah. Opa tanya tu. Opa, pondok kita orang dah nak kena ambil. Siapalah nak ambil pondok buruk tu? Tak tahu. Tapi atuk yang cakap. Yelah, tempat tu nak dibangunkan. Tapi, boleh ke diorang nak ambil tempat kita orang main? Boleh je. Bukan tanah korang. Akak! Ipin! Apa hal? Pondok kita. Jom. Pondok kita! 2, 3 batang lidi. Apa sudah jadi? Ayah, mana pondok? Mana? Siapa yang berani gombokkan? Pondok dah tak ada? Kesian. Carilah tempat lain. Mari pondok main. La 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 la. Apa yang harus ni? Banyak memori kita kat sini. Nanti aku bagi semua. Aku tahu. Sini. Ipin, cari kayu. Nail, kau cari batu. Setuju semua? Setuju. Baik, kita mulakan sekarang.
Aku tolong. Cukup lagi ni, San. Dah jadi kubu yang kukuh. Betul. Kita sama-sama pertahankan. Siapa berani nak robohkan? Mari. Sudah roboh. Meme, berani kau. Asyik. Udah ada tempat main. Marvelous! Kawan-kawan, mari. Tengok sini. Jom ambil gambar. Aku nak balik lah. Kepala aku pening. Yelah tu. Eleh, kepala ke? Perut kau yang pening. Kau nak ikut? Marilah. Nak. Tunggu. Nanti aku datang balik. Tunggu. Yelah tu. Ayah, semua lari. Oh, alasan. Ada sesiapa lagi? Saya? Saya apa? Saya, Upin, Ipin, Main. Tinggal 4 orang. Marvelous. Lupalah. Aku kena pergi hantar barang. Kau pun? Kalau hantar esok tak boleh ke main? Tak boleh. Aku dah Macam mana mau lari? Upin, ada dengar? Saya punya apa? Panggil! Kena pergi! Nak pertahankan kubu sama-sama konon. Akhirnya tinggal kita berdua. Tak apa. Kita berdua kan hebat dalam pertahankan kubu. Tak sia-sia kita main hari-hari. Turun. Masuk ikut belakang. Jom, Upin. Wah, tu. Mak oi, basah kuyup. Main hujan lah ni. Bukan. Dah tak ada pondok nak berteduh. Kesian. Memang di pondok roboh. La 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 la. Apa yang roboh? Hah? Macam mana agaknya kubu kita? Pondok kita. Jom kita tengok. Jom. Kenapa pondok kita ke ni? Kita ada pondok baru. Jom main.
Nasib baik tanah tu tak jadi diambil. Adalah tempat budak-budak tu nak main.